memperkasakan pelaksanaan komunikasi total. Unit komunikasi korporat di semua kementerian, agensi dan jabatan wajib terlibat dalam pembangunan dasar baru. Setiap komunikasi kepada rakyat juga mestilah menggunakan bahasa rakyat. Ini penting kerana if people cannot understand us, they cannot trust us. Semua isu dan berita berkaitan kerajaan adalah dijawab dengan pantas bagi mengelakkan polemik dan persepsi negatif yang berterusan. Ini kerana kita tidak boleh menolak realiti bahawa dunia hari ini banyak terdedah kepada permainan persepsi. Oleh itu, pejabat KSU dan UKK wajib menyaring data dan fakta, kesesuaian bahasa dan lenggok, kewajaran masa dan ketika bagi setiap pemakluman awam yang dibuat. Saya mohon semua ketua jabatan ambil perhatian serius tentang perkara ini.